mempersembahkan si robot tanggang. Toing, 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 toing. Boing, boing, boing. Sejak kecil, Tanggang bercita-cita untuk menjadi angkasawan. Setiap kali dia memandang langit malam, dia teringat kepada angkasawan. Aku akan jadi angkasawan walau apa pun terjadi. 15 tahun kemudian. Syabas, anda telah terpilih untuk ke angkasa lepas. Terima kasih Tuan, ini impian saya sejak kecil lagi. Dua minggu kemudian. Akhirnya siap pun kerja. Tanggang, kamu dah boleh balik sekarang. Apa dah berlaku kepada badan saya ini? Akhirnya Tanggang sampai di rumah. Ibu, saya dah balik. Siapa tu? Tunggu sekejap ya. Ibu. Kamu siapa? Saya kan anak ibu. Jangan nak dekat dengan aku. Saya Tanggang, anak kesayangan ibu. 1 bulan kemudian. Hari berlalu, ibu Tanggang tetap tidak mengenalinya. Pergi! Aku tak kenal kau. Masa Tanggang keluar, Tanggang semakin pulih kerana terdedah dengan cahaya matahari. Tiba-tiba, Tanggang terdengar ibunya menjerit. Ibu tak apa-apa. Tanggang, apa dah jadi? Ibu dah sedar. Sebenarnya, ibu Tanggang hilang ingatan kerana terkena lezat elektrik ketika sedang siap ke pisah salai. Menanti kepulangan Tanggang. Tamat. Saya Mak Tanggang. Bye. Saya Tanggang. Saya bos. Kenapa ni? Pergi dulu dah. Wih.